Ahem. Hari ini saya akan beriftar di restoran Al-Amin, Kota Damansara. Bersempena dengan penjenamaan semula restoran Al-Amin, Tuan Haji Syahri Karim, wakil dari restoran Al-Amin, mengalu-alukan kedatangan para tetamu. Majlis dirasmikan oleh pengerusi Institut Keusahawanan Negara INSCAN, iaitu Datuk Haji Mustafa Kamil. Sumbangan zakat juga telah diberikan oleh Tuan Haji Muhammad Yusof bin Sanusi kepada 20 orang asnaf yang terpilih. Sementara menunggu berbuka puasa, majlis menjemput Ustaz Haji Mustafa untuk menyampaikan tazkirah. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ibadi Adam khata. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Nuh, "Maka mohonlah kamu keampunan kepada Allah selain pada Allah mengampuni." Kepada penggemar-penggemar Chinese food, datanglah ke restoran Al-Amin yang sebelum ini dikenali sebagai restoran Mi Tarik Ma Husin di Giant, Kota Damansara. Chinese food restoran Al-Amin memang terbaik.